Here are some of the reminders for you, especially for part 1 ya. First of all, fearless lah. Jangan fearless BM. Biasakan diri untuk fearless BI. Okay, contohnya how to say gitu. Janganlah kau cakap apa? Apa tu? Apa tu? Okay, next one is eye contact. Jangan tengok bawah. Tengok kawan-kawan, tengok examiner sekali-sekala. Jangan tengok examiner saja. Tengok kawan-kawan. Itu lagi bagus. Okay, yang pentingnya jangan tengok bawah saja all the time. Even though you are scared, kamu malu ke apakah, yang pentingnya cuba paksa diri kamu. Jangan tunggu nanti exam sebenar baru kamu mau buat eye contact. Tidak. Latihlah semasa dalam kelas lagi. Pasal body language ni maksudnya jangan terlampau restrict your movement. Macam kau mau betul kasih tengok dirimu yang kau ni malu. Jadi kau pun diam-diam saja. Janganlah bergerak tanganmu sikit. Lebih natural kan. Lagipun bila kamu menggerak-gerak tangan tu, itu membantu kamu untuk tidak rasa nervous. Bila kamu terlampau restrict tu pula, jangan pula ketawa kan. Banyak ini masalah calon ni, dorang ketawa untuk mengcover yang dorang tu nervous. Ataupun dorang nervous, oleh itu dorang ketawa. Cuba relax tapi dalam keadaan formal. Faham kah? Okay. Lepas tu, make your time. Penuhi masa kamu. Jangan awal-awal sudah give up. 2 minit lah. Kalau boleh tunggu sampai examiner tu sendiri yang cakap okay, time's up, thank you. Make sure lah kalau boleh kamu conclude before you are told to stop. Lepas tu kalau di prom, ini masalah calon, terutamanya calon-calon yang lemah lah. Bila kamu kadang-kadang tu kamu mau cakap something dan benda tu adalah off tangent sebenarnya. Jadi examiner tu kalau dia baik lah kan, dia cuba untuk prompt kamu yang macam okay, candidate A, you are supposed to talk about bla bla bla. Kiranya dia tu sebenarnya mau prompt kamu yang supaya kamu tidak go off tangent. Bila jadi macam itu, try to calm down, tarik nafas, tengok balik soalan tu, jangan mula balik. Kamu terus sambung saja cakap apa yang kamu boleh cakap ni. Kalau masih lagi off tangent dan examiner tu cuba lagi satu kali prompt kamu, tidak apalah, apa boleh buat, dia tidak akan buat kali seterusnya lagi tu. Dia akan biarkan sudah kamu bercakap. Jadi kamu pun sambunglah bercakap. Okay, sambung bercakap, jangan diam-diam. Jangan yang macam kalau di prompt terus kamu terkejut dan nervous dan hilang pemikiran. Okay, jangan